Hari ini Fiza Firzi akan membuat kek batik yang dihasilkan sendiri bersama dengan pempengaruh Almias. Yes, bukan setakat masak je tahu, mereka juga akan bawakan barang keperluan raya dengan harga yang sangat berpatutan untuk anda semua dan terus dapatkan di TikTok Shop _my sekejap je lagi dengan harga istimewa itu. Atau boleh scan juga ni ya. Boleh scan saja QR code di kaca TV anda. Fiza Firzi, Kianu. Siapa yang lagi pandai masak? Saksikan. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah mood raya dah ni. Kita dah mood raya. Takkanlah tak kenal. Ini dia antara top creator for TikTok Shop. Kita ada Almias. Terima kasih. Apa khabar? Sebulan kita nak aim berapa juta tahun ni agak-agak? Tahun ni kalau boleh saya nak untuk sebulan bulan puasa raya ni, bulan puasa untuk dan juga raya ni target lebih kurang dalam 3 juta. 3 juta ringgit. Tapi untuk TikTok Shop Bazar Raya ni, kita bawakan kepada anda dengan produk yang berkualiti tinggi dengan jenama-jenama yang cukup hebat. Mungkin Almias kongsikanlah bersama dengan kita. Kita nak buat apa hari ni? Kita nak main masak-masak ni. Itulah, saya pun nampak macam banyak je bahan ni. Macam agak-agak. ada biskut. Ni nak buat kek, kan nak buat kuih ni? Kita nak buat kek. Buat kek. Kek apa agak-agak? Nampak biskut ni? Biasa kalau biskut ni kek batik biasanya. Bukan. Kek pelikat. Dia selalu kain batik, boring. Kita tukar. Kek pelikat. Okey, pelikat. Baik, hari ni kita akan buat kek batik. Jadi sekarang ini kita nak mintalah untuk Almias sendiri. Alang-alang kita dah tengok ni namanya adalah pistachio. Kita pun ada juga produk yang berasaskan daripada pistachio, iaitu kita ada produk 4 dalam 1 daripada Aisyong. Yes, dah rasa dia. Weh, lajunya pergi sana. Sangat sedap. Oh ya. Sangat sedap. Ini paling sedap. Ya, coklat pistachio ni tak tahu macam mana describe rasa dia, tapi memang sedap. Baik. Memang sedap. Okey. Sabar. Nak menjual tu nanti. Sabar. Kita faham. Almias memang cukup excited untuk menjual sekarang ini dekat dalam beg kuning. Okey, kita buat dulu kek sikit dan kemudian nanti baru kita sambung untuk menjual boleh. Jadi permulaannya kita akan pakai minyak masak. Untuk kita buat kek minyak masak tak boleh. Ganti kering apa? Butter. Okay. Butter adalah source of fat. Source of fat. Okey. Kita akan cairkan terlebih dahulu kita punya butter. Okey. Korang yang tengah tengok beg kuning jangan duk nganga-nganga. Ya, boleh. Ini dia. Okey, silakan. Dia dah excited, Betul. Dah excited. Sebabnya coklat pistachio ni memang best sangat. Jadi kalau siapa yang tak rasa mesti macam pelik kan. Coklat campur dengan pistachio. Tapi kalau dah rasa tak cari lain dah. Tak pandang dah yang lain. Memang nak yang ini je. Sebab ini dia punya rasa berlemak dia tu kan. Berlemak dia punya rasa pistachio tapi dalam masa yang sama rasa coklat. Kena try tau. Memang rasa real. Rasa real. Yang ini dia punya gabungan dia punya coklat Belgium tu. Lepas tu campur dengan pistachio. Memang the best. Yang ini dalam ni kalau beli akan dapat 10 sachet. Senang je. Sampai buka. Tuang air panas, letak ni. Siap, settle. Boleh minum. Kacang-kacang boleh minum. Sangat sedap. Kalau tak suka ini, boleh ambil yang Spanish latte. Tapi dua-dua sangat sedap ya. Korang kena cuba. Yang tak pernah minum untuk coklat pistachio, wajib try. Lepas tu hari ini pula kita ada harga yang sangat-sangat murah. Sangat murah, sangat berbaloi. Sebab ada voucher sekarang ni dalam live ini sahaja. Siapa nak pergi check out sekarang. Apa kata Almias gunalah ni Aisyong yang pistachio ni kita gunakan dekat dalam kek batik kita. Kan sebab kita dah lalang dah ada pistachio ni. Boleh masukkan dekat dalam kek batik. Boleh. Amazing. Mesti makin sedap. Ya. Okey. Kita boleh pakai ambil lebih kurang dalam 5 pack boleh? 5 pack. Koyak je lah situ. Saya masukkan sikit boleh boleh. Sebelum nak ambil Aisyong ni, boleh. Fiza nak masukkan ni susu pekak. Susu pekak ni kita masuk lebih kurang dalam 1 bowl macam ni. InsyaAllah 1 bowl ni kita nak kacau-kacau dia. Okey, ini dia Aisyong Chocolate Pistachio Belgium Indulgence. Boleh tengok sendiri. Dia mempunyai sertifikasi halal
Ha, lam, alif, lam. Halal. Halal. Jangan risau. Okey, kita buka satu-satu, no. Okey. Yang ini kalau nak bawa pergi travel pun lagi seronok, betul tak? Senanglah, tak payah bawa satu pack besar. Memang best lah kalau bawa pergi travel ni. Ui, saya tuang kau ni. Ha. Tengok ni. Ish, tak Bau dia sia-sia. sedap lah. Ya. Bau dia sedap. Okey, kita dah cukup dah. Ini dia, kita dah letakkan Aichong coklat pistachio sebanyak 4 unit ataupun 4 pack. 4 sachet. 4 sachet. Okey, sekarang ni kita nak teruskan. Sementara kita promote Spanish latte ni, sabar jap, nak suruh banyak, suruh jual. Ya, siapa-siapa yang ada dekat dalam beg kuning tu, dah tukar terus check out. Sekarang ni Fiza nak masukkan ni dia. Betul ke masukkan ni dulu? Awak jangan betul. Awak, saya dah hafal tak awak Saya step by step. dah uji awak confident ke tak? Saya alhamdulillah lah setakat ni masih lagi confident. Masukkan semua. Ha. Wah, nampak sedap lah. Tak, masalahnya awak pun tak pernah buat, lepas tu awak tanya saya sama ada saya confident ataupun tidak. Macam mana ni? Okey, kacau-kacau. Kacau-kacau lah, dia suruh kita kacau. Sambung lagi Spanish latte. Okey, kalau peminat kopi, dia memang kena cuba. Baik. Memang kena rasa Spanish latte daripada Aichong ni sebab memang sedap. Selalu bazar Ramadan ada jual Aichong tak? Sebab saya pernah tengok dekat Johor, diorang ada jual Aichong dekat bazar Ramadan. Ya? Ya. Tapi harga dia tak boleh kalahkan dengan harga yang ada dekat TikTok Shop ni. Sekarang ni lagi murah sebab apa? Tengah ada voucher, tengah ada free shipping. Best tau sekarang ni beli dekat TikTok Shop. Free shipping, dia unlimited tau. Tak kisahlah. Beli satu ke, beli dua ke, beli sikit, beli banyak pun boleh dapat free shipping. Baik. Kalau daftar sebagai TikTok Shop VIP, lagi best. Boleh jimat sehingga RM1,000. Siapa nak bagi? Siapa nak bagi kan? Diskaun pula sampai 90%. Betul. Tak rasa kita dah gaul dengan cukup sebati dah. Jadi kita boleh masukkan dekat dalam ni. Okey, boleh? Semua masuk belakang dah. Masuk dah. Lepas tu padakkan. Padakkan dah. Buat molek gini, tekan dia. Jadi kita nak buat untuk air pistachio coklat. Kita nak rasa. Yang ini kan cara nak basuh dia. Step dia ada air panas, ada pistachio coklat daripada Aichong. Lepas tu masukkan sahaja. Sekarang ni saya nak teruskan dengan aktiviti membuat kek. Okey, seterusnya Ingat dah silakan. siapkan lah panjang perjalanan kita. Silakan. Kita akan bancuh kita punya cream cheese. Cream cheese ni lebih kurang dalam 4 ketui lah. Kita masukkan cream cheese. Kita letakkan dengan satu penutup esen vanila. Dan juga? Lepas tu susu pekak. Okey. Susu pekak tu Baik. Awak pernah tahu tak Mias? Saya tadi kan cukup mengagumi. Masa ada satu show tu kan. Kulit awak Masya Allah. Cantik. Alhamdulillah. Bagi tahulah rahsia kecantikan, persiapan untuk raya semua ni. Kena minum Spanish latte lah. Spanish latte. Kena selalu berwuduk lah. Okey, silakan. Okey, silakan awak. Siapa yang nak check up? Pergi check up kita sekarang. tahu. Hari ni kita tak terawih, kita buat terawih sama-sama tahu tak? Boleh. Dia kan. Kejap lagi kita tengok nanti. Kejap lagi kita ambil wuduk sama-sama. Okey. Kita akan kacau kita punya whipped cream. Okey, kita ada whipped cream kita lebih kurang dalam satu mangkuk seperti ini. Kita akan masukkan dekat dalam mixer yang sama. Cuma sebab tadi kita dah asingkan di antara kita punya cream cheese tadi dengan esen vanila dengan susu pekak. Okey, bila dah cantumkan, kita boleh masukkan terus. Ini dia. Kita punya cream cheese punya layer. Letak atas ni? Masuk dah, letak atas ni. Okey, sekarang ni apa saya nak buat tahu? Saya nak masukkan, ni dia, butter dekat dalam ni. And then, kita akan masukkan dengan kita punya whipped cream yang sikit ni. Lepas tu, dia dah siap. Okey, kita masukkan coklat. Okey. Masukkan coklat. Okey. Sekarang ni saya akan masukkan lah Okey. Alhamdulillah. Dah siap dah. Inilah dia. TikTok Shop Bazar Raya. Kek batik pistachio Almias X Aichong. Wah. Nampak sedap. Betul. Cun. Jadi kepada anda semua yang tengah tengok kami, terima kasih banyak-banyak yang sentiasa support TikTok Shop. Jadi kami berdua pun dah nak mengundurkan diri juga, insya-Allah. Kata-kata penutup? Kata-kata penutup, selamat berpuasa dan selamat Hari Raya. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
itu dia kek batik terliur tengok tu ni. Itulah kalau nak tahu menu apa lagi yang akan dimasak oleh Kiana dan Fiza hari ini. Jangan lepaskan peluang untuk saksikan menu TikTok Shop Bazar Raya di TikTokShop_MY. Ya, jam 9 malam nanti. Sekejap lagi kita akan bersama dengan Yayasan Jacob, okey, selepas ini dalam Borak Sini. Terus menonton.